Okay, so sekarang kita masuk di here. This one, the road to Takahara. So lalu kat tepi tu. Tu lah start laluan dia tu. Lalu kat yang kedai tadi tu. Dia lalu kat tepi laluan. Nanti kita tengok Tepi kedai. laluan dia, Takahara. Penuh dia Dia nak start berjalan lah tu. Tu laluan dia tu. So we got here Kumano Kodo Pilgrimage Center. Dia orang pakai baju ni Aira. Pasti dia pergi buat umrah. Tu dia jalan, nampak yang laluan merah tu. Dia jalan situ sampai ke situ dia jalan laluan dia. Banyak dia jalan laluan dia. Tu laluan dia tu. Abang nak tunjuk ni asal ni. Ni peta dia nampak. Kita kat sini. Tadi semalam kita tidur kat sini. Nampak? So hari ni kita kat sini. Nanti kita nak pusing, kita nak pergi kat situ. Okay, ni laluan dia, Takichi Ori punya laluan. So semua orang nak pergi trekking ni, preparation nak pergi trekking semua. Kita trekking pakai kereta je, tak apa. Ni kat laluan dia ni. Yang merah tu, tu laluan dia orang akan jalan kaki. Oh, duit 100 lebih kilometer sampai belah sana. Kita lalu juga, tapi kita lalu yang kuning tu. Kita bawa ikut highway. Tapi kita akan jumpa juga ada orang kat depan tu. Hujan lebat. Ya Ma, kita nak pergi kedai tu. Hujan lah Aira semua kan. Kita tunggu Mama ambil payung sekejap. Syah, Ajar tak ambil gambar ke? Tak. Tak gambar. Kalau penuh dah gambar. Penuh dah mana? Mana ada penuh apa-apa, banyak lah memory card. Kita ada gambar banyak lagi. Asha, wait. Yo, bird fly depan muka kita. Asha. Okay, semua orang dah pakai baju hujan sebab hujan kan. Asha pun pakai baju hujan dah. Tapi binatang masih kena hujan lagi. Binatang. Okay, jom. Let's go kita. Kumano Kodo entrance. Jom jalan sekarang. Jom jalan. Sacred lah. Tu dia tulis apa tu? Sacred sites. Ambil lah. Sacred route dia kata. Key Mountain Range. Nampak dia tulis. Ambil lah gambar lah. Ambil gambar. UNESCO Heritage. Tu stamp ada. Siapa nak stamp boleh lah. Stamp kat pasport pun okey je. Sekarang kita berada di Observation Center. Okay. Cantik tempat dia kan. Sangat lawa. Tu nampak tu ada air. Nampak tak? Oh, ada air lah. Awannya subhanallah. Cantiknya ciptaan Allah. Ya Allah. Subhanallah. Sangat cantik. Jom kita mengopi sambil melepak. Tak ada bukit. Bukit Cabang ada kat Perlis. Famous sangat Bukit Cabang. Dia mana Bukit Cabang. Allah cantiknya. Jom Maira, kita pergi beli kopi jom. Come Asha, come sayang. Asha, come. Okay, this is the 400 years old ginkgo. Dalam perjalanan kita singgah a very big ginkgo tree. Tapi autumn dia belum bertukar warna lagi. Baru start autumn. So that's a very big tree lah. Besar pokok dia. 400 tahun punya pokok ginkgo. Kita tengok satu kat Incheon. Besar juga. Incheon besar lagi ke ni besar lagi? Singgah beli takoyaki. Bawah kedai takoyaki tu. Uyo.
Lawa betul. Bawah kedai takoyaki masalahnya. Ni kedai takoyaki dia. Tepi jalan. Bawah ada sungai. Subhanallah. Cantik, jernih. Ni lorong jalan memancing. Kedai ada orang bawa naik mancing. Okey, ni kita di Yunomine Onsen. So kita akan jalan, kita tengok dia punya public bath macam mana. Tengok tiket kaunter dia dulu. Kan Aisyah, jom Aisyah, come. Hujan ni, come, kat bawah. Come, let's go. Let's go everyone. Let's go. Kat kiri kanan tak ada kereta, jom. So ni dia punya onsen. Ni air dia, air panas dia. Tak ada keluar berasap-rasap. Bye. Aisyah. Yunomine Onsen. This is your bus station. Tu dia punya ticketing counter dia. Tu yang tu boleh bayar ticketing counter dia kalau nak mandi dia punya onsen. That one kita boleh rendam telur to get the onsen egg. Jom kita cari telur, kita beli telur dan kita rendam. Apa? Kalau rendam ni dah apa? Ni Meta. Record video. Hai everyone. Ni kat mana ni? Onsen. Apa nama tempat ni? Yunomine Onsen. Lawanya tempat dia. Itulah kita cari telur satu dan kita tanya pasal public bath dia macam mana. Kita beli apa? Ni dia punya temple. This one the public bath. Ice cream. Apa tu? So this is the ticket counter. Kalau so kena nak mandi, kena mandi kat public bath ni ya. Okay lah. Tak, belum berminat berbogel di Khairan Raya, ramai lagi. Not yet, not now. Not yet. Need the summer body first. We do that when we got the summer body. Okay, so you can buy the egg at the local store like this. They got this ready to boil the onsen egg. Okay, right. Arigato. Strawberry. Blue color. The strawberry. Strawberry, melon, lemon. 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 Yeah. Kaki gori. Kaki gori. Ais lagi agak bagi. So depan onsen, in front of onsen, kita orang beli telur dulu, lepas tu kita nak rendam. Tunjuk telur masing-masing. Yeay, Ajra telur. Yeay, ada. Aira ada telur, Aira? Aira dah ada telur? Dah? Yeay. Wah, tak ada telur, Azman ada. Sound different Okay, mari kita bersama-sama merendam telur. Let's put our egg in and time for 12 minutes. Kuatnya bau sulfur dia. 12 minit. Letak, lepas tu timing 12 minit. Buka plastik tu dulu, ikat tali. Okay, tengok macam mana orang lain buat. Tu ada tali kan. See the boiling ni. The boiling. Mama punya tu boleh rebus sama. Ubi Mama mana?
Boleh ambil lah mah, Ruby mah. Okey, Tok Mi nak pergi ambil ubi, Tok Mi. Tok Mi kelupa ubi. Kelupa. So ni air dia lah, rupa air dia apabila dia dah bercampur dengan sulfur. Macam tu lah rupa dia. Hot. It's hot. Lawa kan tempat ni kan? Sabar. Selfie satu lah, cantik lah tempat ni. Jadi kita nak lagi orang yang ambil ubi tu, masih campur sendiri dalam aplikasi. Kita rebus. Tengok budak ni. Aku punya dulu nak rebus saya dah. Tengok saya rakam rebus. So, dia datang macam ni. Okay, so dia akan, bila kita beli tu, dia dah ikat sesak bekas dan ada tali. Jom kita ikat tali dah. Sini nak ni. Ada bubur dalam tu. Kita sangkut kat pasti. Jom. Letak lelok gambar kita. Letak lelok. Letak. Okay, ni sangkut kat paku tu. Okay, mana your stopwatch? Mana watch Aira? Pakai stopwatch. Time for 12 minutes. Start timing 12 minutes. Start the timing 12 minutes. Tengok, stopwatch tu. Dia start timing. Bayar punya apa? Start. Start dia lah punya. Kita letak Ajra punya chair. Plastik tu tak payah. Ajra, nah pegang ni. Come, letak elok-elok. Pegang elok-elok. Okay. Now put the egg inside. Put the egg inside like that. Okay, put it. Okay, put it. Lagi dalam. Okay, then sangkut. Nah, sangkut kat situ. Sangkut. Boleh? Okay, dah. Start timing. Jelas start timing. Jadi tidak timing. Kakak ajar jelas timing, kakak. So sekarang waiting game. Macam mana, Kak? Ulu kaki ya, Kak, tak tinduk. Ulu kaki tak tinduk. Jangan tergolek dah, Kak. 70 degree. Hey Meta, take picture. Cantik dah kan? Hey Meta, take picture. Okay. Okay, this is the waiting room for the onsen. So you have to wait here to bath inside here. So you can bath inside here, but this is the waiting room. So they close at 9:30. Batu jalan ni. Batu saja jalan dia. Tak nak kacau. Terus bumbung batu. Tu ada pakai tindih batu. Azra punya tunjuk dah lama. Wah.
Semua orang ada egg. Yeay. Wow. Cuma je lah. Okay, jom kita tengok apa jadi. Okay, there you can see that. That's the biggest story gate in Japan. So, biggest story gate in Japan. So, kita sampai sini. Can see here. Bisa tulis God that protect woman. Orang punya kepercayaan lah. Many God. Every temple is for one God. Cantik lah pemandangan dia. Hijau je semua. Boleh tidur mah, boleh tidur. Bah, tu pokok apa, bah? Ni nama dia padi. Pokok padi. Banyak pokok padi dia nampak. Hijau je padi. Yang kita makan beras tu. Kita makan beras tu daripada pokok padi lah sayang. Jangan dekat sangat tepi, jatuh. Careful. Biggest story gate in Japan. Tadi kita orang datang dah from that mountain. Ada onsen kat situ. So here Honshu apa nama dia? Forget dah nama tempat ni tadi. Lupa. Google sendirilah. Okay, Obutoya Shrine. Ini one of the grand shrine dia lah. Grand shrine dia tu kan. So daripada Primigate tadi dia jalan datang sini lah. Surround from tempat yang tadi tu dalam 60 km actually. Tapi kita orang dah kereta lah, tak jalan kaki. Cantik lah tempat dia. Lawa. Nampak tu tangga tinggi lah nak naik kat shrine tu. Siapa rajin boleh naik tangga. Syah tutup kepala, Syah hujan. Siapa nak naik cek-cek yang mana bawah? Ya bawah. Jom kita jalan tengok kedai tu ada apa. Ya. Abah nak cek-cek. Okay, naik tutup jalan depan dulu. Abang naik belakang kau. Tu jalan masuk shrine dia. Datang jalan waterfall. Cantik lah. Sangat lawa. Lawa waterfall dia. Kiri jalan. Sepanjang jalan sana sini. Yang ni pun tepi belah sini pun ada waterfall juga. Kiri kanan jalan ada waterfall. Wah, sungai dia. Subhanallah, cantiknya ciptaan Allah. Sampai dah atas tu waterfall dia. Oh, dia ke bawah sini. Turun ke dalam sungai. Belah sana pun sama. Ada juga. Cantiknya lah. Subhanallah. Kumano River Experience. So kat sini tempat untuk naik boat ride. Tapi dah malam. So kita tak naik, tak dapat, dah tutup lah basically. Tapi interesting history. Sungai dia sangat cantik lah. Beautiful, very beautiful. Boleh tengok macam air terjun tadi. Sungai dia biru. Tapi the state over here is a memorial bahawa tempat ni dulu pernah banjir and flooded, go all the way to this high. Sangat-sangat tinggi banjir dia. So that time 2000 tu is a what we call ketinggian air waktu banjir tu. So is 2000 lebih rumah hancur time tu. So bayangkan the brute force of nature lah that time. Subhanallah. Dahsyatnya. Sangat-sangat dahsyat lah. Cantik lah tempat ni, sangat lawa. Ciptaan Allah. Tapi kalau Allah nak menurunkan bala sekelip mata saja. Tak ada rezeki nak mandi. Kalau tak sini best. Because air dia cantik. And then tepi ni yang warna lain ni is actually air panas. So this one kita pijak suam air dia. Air dia memang air panas, suam. And then as you go into the river further, then dia sejuk lah.
Sebab air sungai sejuk gila. So orang lokal dia gali lubang macam ni. Dia gali lubang sebab dia buat dia orang lepak dalam air panas tu. Tapi tak dapat mandi because hujan. So tak ada rezeki today. Next time maybe. Let's go.